السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على دعمكم بخزان المياه لأهل شمال قطاع غزة. بارك الله فيكم. خيرا وإحسانا، نورا وبرهانا، خيرا وإحسانا، نورا وبرهانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على دعمكم بخزان المياه لأهل شمال قطاع غزة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله مثل وبركاته. الذين Today is Monday, 8 ينفقون December 2025. I'm Sheikh أموالهم Akram. في سبيل We are now كمثل currently in the حبة Nablus refuge camp. أنبتت I سبع will be distributing money سنابل to a number of needy families كمثل with حبة the support of أنبتت ARA سبع team. سنابل جزاكم الله في خيري الدنيا كل والآخرة وبارك الله فيكم. سنبلة شكرا فريق مئة ARA. حبة بارك الله. والله أيوة. يضاعف شكرا لمن فريق ARA. يشاء والله شكرا واسع فريق ARA. عليم. شكرا فريق الذين ARA، بارك الله فيك. ينفقون أموالهم في شكرا لفريق سبيل ARA، الله نشكرهم على المساهمة. شكرا فريق ARA. لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadis ke-209. Wa an Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas qala uzhud fid dunya yuhibbuka Allah wazhud fima indan nas yuhibbuka an-nas. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang bila ku kerjakan, maka Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Beliau bersabda, baginda bersabda, zuhudlah di dunia, nescaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah tak ada apa yang dimiliki manusia, nescaya manusia mencintaimu. Kita belajar mengenai zuhud. Okey. Apa makna zuhud? Apa makna zuhud? Kadang-kadang dibahaskan zuhud tu buang dunia. Okey. Pakailah yang compang-camping, kan? Apa pasal kak kau ni kak? Kan sekarang ni kan tudungnya sengit-sengit, kan? Zuhud, kan? Sebab satu ketika Sayyidina Omar, dia pernah satu orang datang kat dia, jalannya macam ni, tunduk je kan? Tunduk. Sayyidina Omar kata, kenapa ni? Kan? Sayyidina Omar ambil serban dia tu,
Udah tidak pukul dia ni. Pukul tu macam mendidik Macam bahasa sekarang ni macam bahasa sekarang nak senang faham. Oh pahal gitulah Pahal macam itu bukan zuhud kan. Nah, walaupun ada orang mentafsirkan zuhud begitu. Okey. Zuhud ni apa? Zuhud ni adalah dunia kita di tangan, akhirat itu di hati. Maksudnya dunia tu tak lekat di hati. Itu zuhud. Jadi ada orang menterjemahkan tidak lekat di hati itu dengan pakaian buruk-buruk. Dan tidak semestinya orang pakai yang cantik-cantik, bagus-bagus, rumah yang bagus-bagus. Maksudnya dia tidak zuhud, tidak semestinya. Zuhud tu dunia di tangan, akhirat itu di hati. Apabila dunia di tangan, bila-bila masa nak lepas, dia boleh lepas. Tak lekat ke hati pun. Okey? Bukan di hati. Baru-baru ni kan, ada satu orang bilioner. Yang bilioner, orang Islam kita, lucut status bilioner dia. Kerana dia menginfakkan hampir seluruh harta dia kan, ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang Islam punya contoh kan. Bilioner kan, bukan nak mengkayakan diri dia, tapi dunia tu di tangan. Maknanya ambil dunia ni, ambil tapi di tangan. Bila masa dia lepas. Okey? Dunia ni, cara kita melihat dunia kena betul. شكرا ARA على دعمكم إلنا وبارك الله فيكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله. Dunia ni kita kena tengok dengan betul. Pertama, dunia kena diurus. Jangan tak urus. Ada rumah jangan tak urus. Dunia kena diurus. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Orang hari ini banyak merungsingkan dunia daripada mengurus dia. Dunia ni diurus. Kita ada rumah, urus rumah. Jangan sampai store tu dah 5 tahun tak dikemas. Kan? Tika koyak dalam tu, kan? Blender pecah dalam tu, kan? Vacuum rosak dalam tu, okey? Servis kereta dah 5 botolnya hitam tu, kan? Dalam tu satu pakailah balik kan. Urus store kita kena urus, dapur kena urus. Buka laci dapur, plastik tu berapa tahun dah bereput dah jadi sarang lipas punya, kan? Bawah katil kita, hadiah kahwin 20 tahun lepas, kan? Masih kat situ, kan? Dunia untuk diurus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi min ar-rih mursalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Beliau menjadi paling dermawan pada bulan Ramadan saat Jibril menemuinya. Jibril menemuinya pada setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajarinya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan dalam kebaikan daripada rihul mursalah, iaitu angin yang menghembus. Okey, kita bicara mengenai hadis Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan. Benda berkaitan dengan sedekah ni, dia di luar logik akal. Matematik kita ada 10, kita bagi 3, kita tinggal 7. Tapi sifir agama tak macam tu. Kita bagi 1, dunia dapat 10. Okey? Dekat akhirat boleh sampai 700 kali pahala dia. Tapi sedekah adalah perkara yang berkaitan dunia, kita akan dapat. Dan hadis lain Nabi SAW pernah menyatakan bahawa as-sadaqatu bi asyri amthaliha. Sedekah ni 10 kali kebaikan Allah SWT bagi. Waktu saya belajar hadis ni, guru saya ni dia pernah kata, saya sampai kepada hari ni, dia kata benda ni boleh cuba. Benda iman ni kadang-kadang kita boleh cuba. Sebab Nabi Ibrahim tu satu hari dia pernah tanya Allah, macam mana engkau wahai Tuhan menghidupkan yang mati? Kan? Kaifa tuhyil maut? Macam mana kau boleh menghidupkan mati? Maka Allah berkata, afala tu'min? Kau tak beriman ke? Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Litatma'inna qalb, untuk menenangkan hati. Kan? Jadi maknanya sedekah ni, dia amalan dia dunia pun dapat, akhirat pun dapat. As-sadaqatu bi asyri amsalha. Sedekah ni 10 kali ganda di dunia. Kita tak cerita akhirat lagi. Akhirat sampai 700 kali ganda di dunia. Kita boleh cuba test. Tapi jangan kejap lagi masuk tabur RM1, kat depan tu terus tunggu mana RM10 kata 10 Tapi memang 10. Sama ada 10 kali ganda ataupun 10 kebaikan. Kita boleh kira oh, tiba-tiba anak ni jadi baik pula. Oh, ni 10 kebaikan. Kan? Jadi maknanya sebab itu benda-benda dermawan ni benda-benda yang diajar dalam agama dan dia sifir agama. Dia bukan sifir matematik. Kita takkan faham benda tu. Ada benda-benda kadang-kadang ini bawa kat tuan-tuan sekalian harta yang kita ada kadang-kadang tidak berganda tetapi tidak diambil.
Kan? Itu pun satu rahmat tau. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ومن هذا المنطلق نقوم اليوم الجمعة 19/12 لعام 2025 سنقوم بتوزيع مساعدات نقدية للأيتام والأرامل في شمال قطاع غزة. نشكر فريق ARA وكل من ساهم معهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. Kita sikit lah ada, tapi kereta tak pernah rosak. Badak kancil dah tahun 90-an padahal, first edition padahal. Tak pernah rosak, tayak okey, tak diambil. Rumah okey, kesihatan okey. Ada orang amountnya besar, tapi sentiasa diambil. Kejap-kejap kereta rosak, kejap-kejap rumah bocor, kejap-kejap anak sakit, kejap-kejap. Kan? Ada orang yang memang pertambahannya banyak, kena ambil pun banyak. Ada orang pertambahan banyak, tak kena ambil. Ada orang sikit tapi tak kena ambil, cukup. Itu rezeki. Itu rahsia rezeki. Apa lagi? Dan Allah menyebut di antara siapa yang ada di sisinya. Maknanya Allah menyebut-nyebut nama kita lah. Allah menyebut-nyebut nama kita. Jadi nama kita itu disebut maknanya bahasanya Allah SWT sentiasa akan bersama kita. Kan? Dalam keadaan kita senang, susah. Lebih-lebih lagi orang yang mengingati Allah ketika dia senang, Allah akan mengingati dia ketika dia susah. Dalam satu hadis Nabi SAW, okay, satu ketika Dajjal akan turun. Benda ni dalam hadis dan benda ni mesti akan berlaku. Okay? Dia punya rentetan antara 10 tanda besar hari kiamat. Keluar Imam Mahdi, kemudian Dajjal akan turun, kemudian Nabi Isa akan turun. Ketika Dajjal turun, waktu tu Dajjal cuba mengkafirkan orang Islam dan ajak semualah, ajak dia tu jadi pengikut dia. Dan ada setengah-setengah orang Islam sangat susah, tak makan pun tak ada. Kalau nak makan pergi ke Dajjal, maknanya boleh je. Dan jangan kita ingat fitrah Dajjal ringan tau. Kita cuba bayangkan macam ni. Dajjal tu kan dia boleh dengan sihir dia atau dengan teknologi dia lah, kita bagi bahasa moden teknologi, dia boleh apa saja kita nak. Dia datang kat kita kan. Makcik, apa ni makcik ikut dia makcik? Alajal, yang Dajjal, Alajal. Umur 80 macam ni lah Jal. Lutut sakit, pinggang sakit. Makcik, ginilah makcik. Saya buat makcik punya lutut macam 17 tahun, kan? Pinggang makcik macam 15 tahun dan makcik cantik macam 17 tahun. Boleh Jal Boleh makcik. Tapi satu syarat lah makcik. Makcik ikut saya boleh? Cuba buat dulu. Dia ubat sebiji macam 17 tahun. Jadi pinggang baik, lutut baik. Macam mana cara buat tu? Ya. Jangan bagi jumpa Dajjal. Ada zikir-zikir. Kita pun dah belajar surah Kahfi contohnya. Okey. Jadi apabila kita avoid, susah. Ada orang kelaparan. Dalam hadis sebut ketika itu orang Islam, dia, apa dia? Makanan dia. Siapa ingat? Zikir. Kan? Makanan dia zikir. Betul? Kenapa zikir disebut? Logik dia, Islam di luar logik kadang-kadang. Memang zikir-zikir ada satu sudut, kenyang lah zikir kan. Kenyang zikir. Alhamdulillah bagus. Tapi umum dia, ini tanya ikhlas lah. Kan? Kita zikir haus lah. Sebut kan? Kata kenyang. Makin haus dia kan? Cuba kita pergi masjid dalil, tiba-tiba, minta maaf lah ya tuan-tuan cateringnya terlupa silap tarikh Kita dah la ilaha illallah. Haus kan? Sedikit sebanyak hati tu bercakap dengan saya. Sedikit sebanyak kan? Tapi ni orang kat Baghdad tau, bukan kat Syalam cakap kan? Okey, kenapa zikir disebut? Hadis itu bacakan dengan hadis ini. Kan nak tafsir hadis ni antara hadis dengan hadis. Orang yang ingat Allah, zikir, sakinah. Dia beri ketenangan. Sebab apa? Okey. Ketika Dajjal turun waktu tu, bahasa moden dia, orang depressed. Sakit, makan tak ada depression. Orang anxiety. Siapa yang pernah anxiety faham lah. Kan? Ada anxiety attack. Ada panic attack. Nafas pun susah. Kan? Tapi orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tenang. Apabila dia tenang, dia boleh berfikir dengan waras. Lapar ni kan? Kita carilah, tanamlah ubi ke apa ke tepi, atau cari kat sana tu ada makanan tu. Kalau orang anxiety, dia boleh fikir. Kan duduk termenung, Dajjal tu, Dajjal macam mana ni kan. Kenapa zikir tu boleh jadi orang kenyang? Di satu sudut sebab orang dikurniakan ketenangan dan dia boleh berfikir dengan waras. Apa nak buat? Mata hari ni, suatu orang kena uji, depression, dia bukan boleh fikir. Duduk termenung dalam bilik. Kan? Masuk rumah, kunci rumah. Masuk bilik, kunci bilik. Dalam bilik, masuk almari, kunci almari. Kalau ada tong, masuk tong, kunci tong. Duduk, kebil. Kan? Tapi zikir, dia jadikan kita waras. Ingat Allah, ingat realistik. Hidup pula. Kau sedih-sedih tak makan, kau sakit pula. Pergi makanlah pula. Itu zikir. Jadi hadis tu, bacakan hadis ni. Macam Allah kata, Allah turunkan ketenangan kepada orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi saya rasa setakat ini saja dulu. Thanks for watching. Like, comment, share. Please subscribe. Thanks for your support.
Hak milik Ara Tim dilarang edit video ini tanpa kebenaran.